Terima kasih. Tapi jangan kutuk seolah-olah kita ini antek atau boneka Amerika Syarikat. Mana mungkin mereka boleh bercakap depan presiden yang begitu rupa. Ya. 20 point plan, saya tak pernah sebut 20 point plan. Ini baru lawan sebenar. Ya. Itu dia debat antara Tuan Isham Jalil versus selamatkan negara sebelum kita sekali lagi dijajah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Betul ke Malaysia dah jadi pak turut kepada Amerika? Isu ni timbul. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni hangat tentang perjanjian di antara Malaysia dan Amerika Syarikat, yang mana banyak menerima reaksi daripada warga negara Indonesia. Ada yang mengecam, ada yang bersetuju. Dan betul ke perjanjian ni memberikan kerugian kepada Malaysia ataupun perjanjian ni memberikan keuntungan kepada Malaysia? Jom kita ikuti isu ni, kita tengok apa komen pakar-pakar. Apa yang baik kita ambilkan sebagai pengajaran dan apa yang tak baik kita tinggalkan sebagai teladan. Maruah negara kita dah jual. Dah kecoh kata Malaysia jual 1 trilion ringgit kepada Amerika Syarikat. Tapi betul ke semua dakwaan tu? Baik, first, isu 1 trilion ringgit sebenarnya bukan Malaysia jual negara atau jual sumber terus kepada US. Yang sebetulnya Malaysia tanda tangan satu perjanjian perdagangan besar semasa ASEAN Summit berlangsung. Nilai keseluruhan kerjasama tu memang besar, kira-kira 240 bilion US dollar, lebih kurang 1.1 trilion ringgit. Tapi itu termasuklah pelaburan, pembelian dan kerjasama dalam sektor tenaga, rare earth dan teknologi. Bukan duit yang Malaysia bagi ke US, tapi komitmen dua hal. Tengku Zafrul Mitri dah jelaskan, rundingan dengan Amerika Syarikat bukan sebab Malaysia nak sangat, tapi sebab langkah tarif baru UF menjejaskan ratusan negara lain. Kalau kita tak runding, Malaysia boleh terkesan dengan ekspor cukai yang tinggi, industri tempatan yang rugi dan peluang kerja yang mungkin berkurangan. Jadi rundingan ini langkah pertahankan ekonomi kita, bukan kita tunduk kepada mereka. Kesimpulannya, ini bukan soal tunduk kepada kuasa besar Amerika Syarikat, ini soal strategi. Dan sebelum kita share berita sensasi yang kononnya kita menjual hak dan maruah negara, pastikan isu ekonomi bukan bahan untuk kita ejek dan troll kepada dunia. Kenapa kerajaan Madani sanggup tanda tangan perjanjian yang jadikan kita macam tanah jajahan semula? Serius, ini bukan cerita kecil. 26 Oktober lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri menandatangani perjanjian dengan Donald Trump. Dalam artikel 2.2 bab broadcasting perjanjian itu, Malaysia wajib batalkan syarikat lesen TV yang peruntukkan 80% rancangan tempatan dan wajib benarkan rancangan luar termasuk dari Amerika disiar waktu prime time. Bayangkan sampai kandungan TV pun kena ikut telunjuk Washington. Ini baru bab siaran, belum masuk lagi syarat GLC dan GLIC kena beli barang buatan Amerika. Persoalannya sekarang, adakah kita jual kedaulatan hanya kerana nak turunkan tarif 25% jadi 19%? Apa maknanya Malaysia Madani kalau akhirnya kita tunduk pada syarat penjajah moden? Saya Muhammad Firdaus Salihuddin, pengamal media di TV Pertiwi. Saya ajak anda buat video, sampaikan suara hati kita demi kedaulatan. Malaysia bukan boneka Amerika Syarikat. Itu ditegaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung perjanjian perdagangan timbal balas ART 2025 yang ditandatangani dengan Donald Trump ketika kehadiran Presiden Amerika Syarikat itu ke Kuala Lumpur minggu ini. Saya tak minta susah terima kasih, tapi jangan kutuk seolah-olah kita ini antek atau boneka Amerika Syarikat. Mana mungkin mereka boleh bercakap depan presiden yang begitu rupa. Ya. 20 point plan, saya tak pernah sebut 20 point plan. Saya sebut, saya sokong langkah fasa 1 ceasefire. Tapi saya tegaskan comprehensive plan, itu yang Ledang sebut tadi. Jadi ini yang kita lakukan. Tapi yang perjanjian perdagangan ini semua ada exit clause. Ya, ada exit clause. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan daripada Amerika Syarikat. Itu saya tidak mau apologetic.
Penjelasan itu dibuat Perdana Menteri sesudah pelbagai dakwaan mengaitkan Malaysia terikat dengan AS melalui pemeteraian perjanjian terbabit. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, klausa terbabit turut diberi penekanan serius oleh Jemaah Menteri. Yang ini sama ada tak tahu ataupun buat-buat tahu. Malaysia menandatangani perjanjian untuk membeli LNG gas asli cecair. Beli daripada US. Kita negara pengeluar gas, kita negara pengeluar minyak kena bayar 3.8 bilion USD. Hampir 20 bilion setahun kita kena bayar kepada US untuk hanya semata-mata beli gas asli cecair. Kalau tak tahu, tanya, jangan buat orang lain pun pening macam kamu juga. Kan semalam Tengku Zafar ada masuk dalam parlimen untuk jelaskan benda ni. Ke kamu tak masuk? Kes Petronas ni korang janganlah ingat Petronas ni macam budak sekolah kena paksa beli gas sampai berjuta berbilion setahun. Petronas memang antara supplier untuk gas asli, tapi demand tu makin tinggi dan supply kita makin berkurangan. Kalau Petronas boleh supply LNG tapi dengan harga yang lebih murah to meet the demand, so why not? And this is possible kalau harga LNG daripada luar lebih murah daripada kos pengeluaran ataupun kos penghantaran LNG daripada Malaysia. Dan korang pun kena tahu yang Petronas bukan hanya syarikat nasional tapi dia juga syarikat global. Dalam pasaran global, syarikat seperti Petronas boleh bertindak sebagai trader yang mana mereka membeli dengan harga yang lebih murah di pasaran dan kemudian menawarkan harga yang lebih tinggi dan dapat keuntungan perdagangan yang mana kita panggil trading margin. Jadi jom kita dengar apa yang Tengku Zafar cakap dekat parlimen. Petronas sebenarnya dari dulu lagi membeli LNG dari pelbagai negara termasuk Amerika Syarikat. Sebelum pengumuman tarikh pun Petronas dah beli LNG dari Amerika Syarikat. Tapi sebab kita tak kerja di Petronas, bila dengar pengumuman saja terus melompat, sedangkan perkara ini bukan baru. Perolehan ini merupakan sebahagian daripada strategi komersial bagi memastikan kestabilan bekalan serta memenuhi komitmen kontrak domestik dan antarabangsa. Jadi, ini adalah keputusan komersial Petronas untuk pastikan bekalan stabil. Kontrak perlu ditunaikan dan negara tidak boleh berdepan dengan krisis tenaga. Pak kata Tengku Zafar, negara yang berdaulat kenalah ada sumber dan tenaga yang pelbagai, barulah kita ada energy security. Bila kita ada bekalan yang konsisten, kita akan ada kurang masalah gangguan bekalan. Ini baru lawan sebenar. Ya. Itu dia debat antara Tuan Isham Jalil versus Tengku Zafrul. Seperti yang kita tahu, kedua-dua side ni merupakan alumni daripada Universiti Bristol, United Kingdom, iaitu merupakan salah satu universiti yang terbaik lah yang ada di dalam dunia ni. Kalau kita lihat dari segi pengalaman, Tuan Isham ni dia berpengalaman lama lah, orang kata berpengalaman luas dalam sektor ekonomi. Dan dia juga merupakan salah seorang pakar dalam bidang engineering. Manakala Tengku Zafrul ni pula dia pakar kewangan dan juga perbankan. Ini baru betul kalau kita sebagai rakyat biasa yang tak berpuas hati dengan dasar yang kerajaan buat hari ni, macam inilah kita bersuara, kita mengkritik ataupun kita mengajak wakil daripada side kerajaan untuk kita berdebat supaya kita akan boleh menilai ketulusan kerajaan dalam membuat satu dasar ataupun hala tuju kerajaan. Dengar Saitro kau jangan jadi songsang. Kau dah lah wakil kerajaan, lepas tu kau nak pergi berdebat pula dengan orang yang tak ada jawatan, tak ada apa kan, yang rakyat biasa. Patut kau debat lah dengan orang kerajaan, sebab dia yang buat dasar. Tapi kau terbalik, kau ni songsang pula. Dah lah kau tak ada pengalaman, belajar sendiri. Sekurang-kurangnya adalah kelulusan, barulah ilmu yang kau nak hujah tu legit, sah orang kata. Dah lah kau pergilah main forex tu. Kau main forex pun dah lingkup dah. Tengku Zafrul, tunggu apa lagi? Tuan Isham dah buka gelanggang lah tu. Silakan, jangan jadi macam Rafizi. 5 kali ajak debat, 5 kali cabut lari. Saya belajar dari pengalaman sebenarnya. Saya memang bukan orang ekonomi pun. Ramai tak perasan, tapi satu perjanjian besar antara Malaysia dan Amerika baru-baru ni boleh ubah ekonomi kita. Kalau korang blur, jangan risau. Melina explain. Malaysia dan US baru sign perjanjian perdagangan. Ringkasnya, Malaysia dapat peluang ekspor lebih luas, US pula dapat akses pasaran dan sumber strategik dari sini. Kenapa penting?
Ekonomi Malaysia banyak bergantung pada perdagangan. So, bila ada perjanjian macam ni, bagus untuk tarik pelaburan dan elak tarif tinggi. Cuma ada juga yang risau sebab Amerika Syarikat kekalkan sebahagian tarif. So, Malaysia dapat benefit tapi Amerika mungkin dapat lebih kelebihan dari segi pasaran dan kawalan supply chain. In short, dua-dua menang. Tapi Malaysia kena bijak manage supaya kita tak terlalu bergantung pada satu kuasa besar. Benda macam ni besar tau. Sebab boleh efek ekonomi kita bertahun-tahun. Korang rasa macam mana? Win-win tak? Cuba komen kat bawah sikit. Selamatkan negara sebelum kita sekali lagi dijajah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Betul ke Malaysia dah jadi pak turut kepada Amerika? Isu ni timbul apabila salah satu klausa dalam perjanjian perdagangan antara Malaysia dan Amerika Syarikat, iaitu klausa 5.1, yang apabila Amerika mengenakan sekatan larangan kepada mana-mana negara dalam dunia ini atas tujuan ekonomi ataupun keselamatan Amerika, maka Malaysia dia kena ikut sama, ataupun kalau dia tak buat immediately, dia kena bincang satu garis masa untuk pelaksanaan perkara-perkara yang sama. Jadi kat sini timbul isu Malaysia jadi pak turut kepada Amerika. Tengku Zafrul dia ada jawab, dia kata benda tu hanya perlu dilaksanakan kalau Malaysia ada kepentingan yang sama terhadap isu yang kita sebut sebagai isu ekonomi ataupun isu keselamatan. Terakhir, to address a shared economic or national security concern. Apa maksudnya? Maksudnya, sekatan ini perlu untuk menangani isu keselamatan negara dan ekonomi bersama. Kata kunci di sini, bersama. Maksudnya, kalau isu tersebut hanya memberi kesan kepada keselamatan negara dan ekonomi Amerika Syarikat tetapi tidak memberi impak kepada keselamatan negara dan ekonomi Malaysia, kita tak perlu pertimbangkan. Okey, kita tengok secara detail klausa 5.1 ini. Frasa yang disebut dalam klausa ini adalah to address a shared economic or national security concern. Shared concern ini, kalau secara bahasanya memanglah apa yang dipersetujui bersama. Tetapi dari sudut legal, dari sudut undang-undang, interpretasi undang-undang, siapa yang akan tentukan shared concern ini? Kepentingan bersama ini. Kalau Amerika kata benda tu adalah kebimbangan ekonomi dan keselamatan bersama, Amerika kata kita kena bertindak, adakah ianya ada ruang untuk Malaysia mengatakan tidak, ini bukan kepentingan ekonomi kami, ini bukan kepentingan keselamatan kami? Contoh dalam isu GZ dan juga Palace. Dalam isu ini, banyak negara-negara yang menyokong GZ dan juga Palace dikenakan tindakan sekatan atas sebab keselamatan, atas sebab ekonomi dan sebagainya. Dan adakah Malaysia ada ruang nak kata no, this is not our concern? Di situ persoalan yang timbul. Yang kedua, kalau kita tengok dari sudut bahasa undang-undang, apa terma yang digunakan dalam perjanjian ini adalah shall, yang merujuk kepada mandatory, maknanya kena buat, shall. Tapi kalau ianya adalah merujuk kepada satu pilihan, dia kena guna terma may. Kan, may maknanya boleh ada ruang untuk kita tidak ikut ataupun kita tidak laksanakan. Dan kalau kita perasan dalam perjanjian perdagangan ini, apa yang Amerika rasa adalah concern ekonomi dan juga security, kita kena ikut. Tapi kalau apa yang kita rasa adalah concern ekonomi ataupun security, Amerika tak boleh ikut. Dia bukan dua pihak, ni adalah satu pihak. Jadi jelas ini adalah perjanjian sebelah pihak yang menguntungkan sebelah pihak sahaja. PMX, Menteri MITI boleh sugarcoat perjanjian ini, boleh nampakkan manis, kan, nampak kita untung, tetapi hakikatnya kita hanyalah menjadi pak turut kepada Amerika dan kita sememangnya sudah tersepit dan juga terkepit dalam isu ini. Saya sangat kecewa dan saya rasa kerajaan Madani gagal, dan kita rakyat Malaysia perlu bangkit dan selamatkan negara sebelum kita sekali lagi dijajah dari sudut ekonomi dan juga keselamatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, pertama sekalinya nasihat saya adalah jangan bergaduh sesama kita. Kita perlu menghormati pandangan setiap orang. Apa yang baik kita terima dan apa yang buruk kita jadikan sebagai pengajaran. Sebabnya kalau kita bergaduh tak ada gunanya dan tak ada manfaat. Dan saya mengharapkan agar perjanjian ini memberikan keuntungan kepada negara Malaysia.
Sebab saya sebagai orang Malaysia sudah tentu ingin melihat ekonomi negara kita ni menjadi semakin pesat. Saya tak berani nak ulas dengan lebih panjang lebar sebab saya takut apa yang saya ulas ni adalah merupakan perkara yang tak betul. Jadi, apa yang baik dalam video ni kita ambilkan sebagai pengajaran dan apa yang tak baik kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video yang seterusnya.